Bukan salah sayang dah. Sayang habaq dah. Tolong ya. Saja betul. Tak payah lagi. Tak payah. Bila sampai dah ya. Tak payah. Tak payah. Jangan bercakap awak mengandung ya. Bohong lah. Pagi tadi dah habaq dah. Orang duk Allah dah habaq dah. Tak payahlah. Tak mengandung pun. Belum tentu lagi. Tunggu lagi seminggu. Tunggulah dulu. Takkan kita nak ada macam ni. Bohong lah, tak tahu. Daripada minggu lepas tu dah habaq dah, lawyer lah, apalah. Kalau saya mengandung pun boleh mengubah apa-apa kau. Tak mengubah apa-apa pun. B tu talak 3 tu mudah. Selalu sebut nak cerai. Ya, bila semaliang sunat taubat, bila nak mohon maaf dengan saya, bila mohon maaf dengan Allah ya. Apa lagi dia boleh buat? Tak ada benda yang boleh selesai setakat solat taubat kau, minta maaf kau. Tak ada benda yang boleh selesai pun. Tak ada benda yang boleh kita ubah pun kalau kita sendiri tak mau berubah. Bukan masalah, ambil masa. Apa kali Bi buat kat saya macam ni? Saya mengaji tadi Bi. Saya dalam keadaan mengaji Quran. Bi balik saya bukan tidur. Bukannya Bi nak pergi kerja saya lekot, lalai, tak endahkan suami tak. Saya mengaji Quran Bi. Dalam keadaan isteri mengaji Quran, suami balik bising-bising, marah-marah. Atas sebab apa? Kat mana salah seorang isteri dari segi agama? Bi nak pergi kerja sayang salam. Dah salam dah peluk. Bi keluar Bi boleh patah balik. Soalkan salam sayang ikhlas tak ikhlas. Sayang tengah mengaji Quran. Saya bukan buat benda lain. Kalau Bi balik sayang tidur terbaring. Bi nak pergi kerja sayang buat endah tak endah. Salam pun main-main. Boleh kalau nak marah. Saya nak pergi panskap tadi. Sayang kata kat Bi, Sat nak keluar. Saya pergi panskap dulu. Tadi sayang naik balik. Tak apa naik tangga ada 3 kali pun. Tapi pergi panskap ni, nak jaga cuti. Nanti kalau mengandung cuti tak ada. Bi cakap apa yang tadi? Langkah pada rumah jatuh talak. Semudah tu talak Ya mulut dia. Bi cakap ikut emosi lah ya. Dia pun terasa dengan sikap saya semalam. Ya Allah. Emosi ke apa ke nak marah baik lempang, baik tampak daripada kata-kata macam tu. Seorang lelaki sepatutnya Ya sepatutnya minta. Bi nak betul keadaan ni. Bukan sekarang. Boleh. Bukan sekarang. Boleh nak betulkan keadaan tapi bukan sekarang. Boleh. Tolonglah bila dah sampai dah. Tolonglah. Tak mau. Kalau nak betulkan keadaan boleh. Tak ada masalah. Kita betulkan keadaan. Kita pun tak nak benda tak elok di bulan puasa ni. Bulan Ramadan. Tapi bukan malam ni. Ya sebab bulan puasa lah Bi nak mengaku salah Bi. Yang mana salah saya juga saya mengaku Bi maafkan. Sama juga. Tak. Bukan malam ni. Bukan.